Ramai tak tahu lagi, sekarang Desa Mak Rentan dah ada menu sarapan pagi. Kau tak tahu ke Desa Mak Rentan dah ada sarapan pagi? Kita ada King of Titap. Titap tu apa, Kak? Roti titap lah benak naung kau ni dengan nasi lemak. Nasi lemak kita bukan setakat ada satu lauk. Berbagai jenis lauk. Baik kau datang Desa Mak Rentan tau. Pagi-pagi sarap mana? Datang kedai aku lah. King of Titap. Kat sini je ada 5 jenis roti titap. Memang rare. Titap yang pakai butter ni baru RM3. Titap kaya ni pun RM3. Titap ori macam ni RM5. Titap jantan ada 2 telur. Yang ni RM6. Yang ada lauk ni titap sarang burung. Yang ni RM8. Yang tu belum masuk lagi nasi lemak balut Melaka. Yang ni ada kangkung. Murah gila. Baru RM2. Ada kangkung aku tak nak kawan aku cakap. Kalau nak tambah ayam goreng crispy pun boleh. Lauk pun banyak. Ikut dia suka yang macam mana. Nampak madu tualang tu? Cari satu Melaka pun tak jumpa yang macam ni. Nak teh tarik ada. Teh ais madu tualang pun ada. Patutlah orang pagi kat sini King roti titap dengan King nasi lemak beras wangi. Murah pun murah. Dia punya selera tu kena dengan selera Melaka. Sambal pun jadi. Rendang dia ni pun wangi je. Baru RM2. Ni RM2. Tambah ni RM5. Ataupun ayam rendang RM5. So baru RM7. Macam ni ikan kembung 2 ekor RM5. Ayam goreng crispy RM5. Makan dengan nasi lemak boleh. Kalau rasa nak makan roti titap boleh. Ini semua add on. Teh tarik madu tualang dengan teh ais madu tualang aku recommend sangat-sangat. Kalau sekarang sarapan pagi kat sini meriah betul. So pagi-pagi ada sate. Yang menu RM5 tu pun berlambak kat sini. Mi, laksa, bakso pun ada. Yang penyet-penyet tu dia daripada Isnin sampai Khamis. Asam pedas klepot ada waktu weekend. Apa lagi 1000.